Tuan-puan nak jadikan emas sebagai dana kecemasan? Pertama sekali, pastikan dana kecemasan tunai mencukupi. Selepas itu, emas boleh dijadikan sebagai cara kedua untuk hadapi sebarang situasi yang tak dijangka. Sebagai contoh, kalau gaji RM2,000, sasarkan simpanan kecemasan bernilai 3 bulan gaji lebih kurang RM6,000 atau persamaan 12 gram. Guna kaedah simpanan gap dengan potongan auto debit. Gram akan bertambah setiap bulan tanpa sedar. Paling penting, pastikan tuan-puan dah ada sekurang-kurangnya 1 dinar emas fizikal di tangan. Bila berlaku kecemasan, emas boleh ditukar kepada tunai bila-bila masa. Harga emas tak turun kita. Kalau dulu RM250 untuk 1 gram, sekarang dah lebih daripada RM500. Lagi lama tunggu, lagi mahal. Mulakan hari ini dan satu hari nanti tuan-puan akan bersyukur kerana pernah mulakan. Nak mula simpan emas, ikut bajet sendiri, klik link bio atau rujuk pin video untuk saya bimbing tuan-puan dari A sampai Z. Jangan lupa untuk follow.